Saya ingin mengucap tahniah sebab dah ada, saya nampak gelombang tentang penyatuan Melayu. Baru-baru ni saya dijemput untuk bercakap dalam satu program Melayu Berdaulat. Saya juga ada idea dan pandangan yang ingin saya lontarkan, dan dia selari sebenarnya dengan Melayu Berdaulat. Cuma Melayu sepakat, Islam berdaulat. Ini ungkapan saya. Sebenarnya selari dengan Melayu Berdaulat. Selepas program Melayu Berdaulat itu, saya dapati ramailah mengatakan bahawasanya apa perlunya Melayu berdaulat? Sebab Islam terancam ke di Indonesia ini? Kalau Islam terancam, di mana terancamnya? Cuba sebut. Masih ada lagi orang-orang Melayu yang tak faham tentang apa itu Islam. Kalau kita faham hanya Islam itu solat sahaja, Islam itu hanya di masjid, puasa sahaja Ramadan, tunai haji. Oh, ada orang kafir bagi bantuan pada masjid. Langsung kita katakan di mana Islam terancam? Sebab orang kafir pun bagi duit pada masjid. Ada juga orang kafir menjamu buka puasa kepada orang Islam yang berpuasa. Di mana Islam terancam? Bahkan ada orang kafir yang menaja orang Islam untuk pergi ke Mekah menunaikan haji. Langsung kita katakan di mana Islam terancam? Kalau inilah gaya kita berfikir, saya yakin dan percaya sebenarnya kita tak faham Islam itu apa. Islam adalah sistem hidup. Bila sistem hidup, seluruh kehidupan kita ini disusun atur oleh Islam. Jadi kita lihat, ada tak perkara-perkara yang cuba terancamnya untuk Islam berkuasa? Ada tak perkara-perkara yang menyebabkan terancamnya Islam itu bernegara? Ada. Kalau tengok baru-baru ni, apabila JAKIM membawa peraturan bagaimana seorang Islam untuk menghadiri upacara keagamaan orang bukan Islam, kita bawa. Sepatutnya sebagai berkuasa, kita bebas untuk melaksanakannya. Tetapi kita akur kepada suara orang kafir yang tidak bersetuju untuk melaksanakan peraturan untuk orang Islam menghadiri upacara keagamaan. Hari ini kita berebut untuk berkuasa, untuk menjadi pemerintah. Jadi maknanya itu juga menjadi satu ancaman. Tetapi bagi dalam dunia konteks demokrasi, tak apalah kita bincang kalau itu dalam konteks demokrasi. Tetapi di sana kita lihat bahawasanya apabila Islam hendak berkuasa, Islam hendak bernegara, ada dua perkara yang saya nak bawa. Yang pertama, bangsa Melayu dalam konteks Indonesia ini, bangsa tonggak kepada Islam itu. Bangsa Melayu, bangsa tonggak. Tengok hari ini, adakah Islam terancam dari sudut tercabarnya Melayu sebagai bangsa tonggak? Ya, parti banyak. Kita berpecah-pecah dengan parti. Orang Melayu lemah. Sedangkan orang Melayu itu adalah bangsa tonggak kepada Islam. Jadi kalau bangsa Melayu itu lemah, tidakkah akibat dia membawa kepada Islam terancam? Kenapa? Sebab Islam itu tonggak dia ialah bangsa Melayu di negara kita ini. Yang keduanya saya nak bincang tentang tanah. Tanah itu kuasa. Tanah itu tempat Islam berkuasa, tempat Islam bernegara. Tak ada tanah, tak ada kuasa, tak ada negara. Kecilnya tanah, kecillah kuasa, kecillah negara. Besarnya tanah, besarlah kuasa, besarlah negara. Bagaimana apa berlaku di negara kita hari ini? Tanah Rizab Melayu, berapa peratus tinggal? Oh, banyak tanah kita diterokok, dijual, dibeli, diceroboh. Akhirnya, sehinggakan tanah kita, mana tanah lagi? Lagi kecil tanah, lagilah kecilnya kuasa. Bila kecil kuasa, kecilnya negara, sebab kecilnya tanah tadi, dia akan memberi kesan kepada ancaman Islam. Ini gaya fikir yang kita kena bawa. Betul saya katakan tadi, saya suka kepada agenda Melayu Berdaulat. Sebab dianya selari dengan apa yang saya fikir. Melayu sepakat, Islam berdaulat. Sebab untuk mencapai kedaulatan itu, mesti dimulakan dengan gerak kerja penyatuan. Maksudnya, saya bercakap tentang kita mesti menyatukan orang Melayu supaya Islam itu berdaulat. Melayu itu berdaulat sebagai bangsa tonggak Islam di negara kita ini. Penyatuan inilah akan menjadi kuasa semak dan imbang
kepada parti-parti politik. Mana parti politik yang boleh membuat agenda agama, maka Melayu Berdaulat ini akan menjadi pendorong, akan memberi kuasa persetujuan kepada parti tersebut. Mana parti yang lari daripada membuat agenda agama, agenda bangsa, maka Melayu Berdaulat boleh mengalahkan, merugikan parti itu. Ini dia bentuk wajah Melayu Berdaulat. Tetapi dia mesti kita menyatukan dulu orang Melayu. Saya sangat bersetuju tentang agenda ini. Namun saya ada pandangan. Pandangan saya ialah kita mesti ada payung besar. Payung besar inilah yang menjadi penyelesaian kepada negara kita. Kenapa? Sebab untuk Islam berkuasa, untuk Islam bernegara, kita mesti memerintah. Hari ini orang memerintah? Ya, orang Islam memerintah. Tetapi, siapa yang dominan dalam kerajaan hari ini? Tuan-tuan fikirkan. Siapa yang dominan dalam kerajaan hari ini? Tuan-tuan jawab. Kalau ada orang kafir lebih dominan daripada orang Islam, ini bukan berkuasa. Kita terpaksa menjadi timbang tara antara mereka dan kita supaya untuk kita membawa ajaran Islam. Ini masalah dia. Jadi oleh kerana kita dah banyak parti berpecah-pecah, sedangkan berpecah ini merugikan bangsa orang Melayu kita, macam mana kita nak berkuasa dengan baik, maka mesti ada payung besar. Payung besar ini mesti dia mampu menaungi parti-parti, NGO, tokoh-tokoh nasional, para akademik. Dan dia mesti selalu berbincang, meletakkan agenda-agendanya. Agenda inilah agenda payung besar yang mesti disokong dan dipertahankan oleh mana-mana parti, oleh mana-mana NGO yang berada dalam payung besar itu. Dan apabila sampainya PRU 16 ke 17 ke, maka payung besar membuat keputusan. Keputusan untuk bagaimana cara nak masuk merebut kuasa supaya dapat memimpin negara itu. Maka payung besarlah yang akan membuat keputusan. Parti-parti yang berada dalam payung besar itu, NGO yang berada dalam payung besar itu, mesti akur kepada keputusan yang dibuat oleh payung besar ini. Dan payung besar itu adalah kita bersama. Kita yang anggota dia, bukan orang lain. Jadi di sinilah pentingnya dua perkara untuk memastikan berjayanya payung besar ini sebagai penyatuan orang Melayu. Dua perkara perlu dilaksanakan. Pertama sekali, keterbukaan. Keterbukaan kepada semua parti yang berada dalam payung besar. Dan yang keduanya, iaitu berlapang dada. Berlapang dada lah makna artinya jangan tamak. Sebab bila nak rampas kuasa, akan berhadapan dengan kerusi. Bila dapat kerusi, tamak akan datang. Tamak inilah yang akan menggagalkan apa yang telah diputuskan oleh payung besar nanti. Tetapi kalau tamak kerusi itu adanya lapang dada yang besar demi agama, demi bangsa, demi penyatuan Melayu, tamak ini diketepikan. Maka semua parti akan meletakkan, bersetuju, membawa, menjunjung keputusan yang telah dibuat oleh payung besar ini. Inilah dia satu pendekatan yang praktikal yang perlu kita buat sekarang. Kembangkan payung besar dan kita mesti lapang dada dan ada keterbukaan. Di samping kita juga mesti ada keikhlasan yang tinggi. Ini pandangan berjasa bagaimana untuk kita berkuasa dan juga bernegara, orang Melayu menjadi kuasa dominan di negara kita sendiri.